Raja Iskandar Shah sangat gemar memburu. Pada suatu hari, baginda masuk ke hutan bersama para pengiring dan anjing pemburu. Mereka menjumpai banyak jejak pelanduk dan kijang, tetapi tiada seekor pun berjaya ditangkap. Tiba-tiba, salakan anjing semakin kuat. Seekor pelanduk muncul, kecil tapi sangat lincah. Baginda cuba membidik, tapi kagum dengan kelincahannya, lalu menurunkan panah. Anjing-anjing baginda terus mengejar. Pelanduk itu tidak gentar. Ia melompat tinggi dan menendang salah seekor anjing hingga jatuh ke sungai. Semua terpegun melihat keberanian pelanduk itu. Baginda duduk berehat di bawah sepohon pokok, lalu bertanya nama pokok tersebut. "Itu pokok Melaka, tuanku," jawab pengiring. Baginda pun berkata, "Kalau begitu kita namakan tempat ini Melaka." Sejak itu, negeri Melaka dibuka dan menjadi negeri yang aman dan terbilang.